Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini, hari Isnin, tanggal 27 Oktober 2025 bersamaan dengan 5 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 47 mata memandang. Dan waalaikumsalam juga pada semua yang memberi salam. Berita liputan aktiviti JKR pada hari Sabtu, Ahad dan juga hari ini. Okey, saya bacakan berita untuk hari Sabtu, iaitu pada 25 Oktober 2025 bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Seperti biasa, live JKR dilaksanakan oleh Tuan Dafi di live Presiden JKR kita, iaitu Abah Ji. Dan pada hari Sabtu yang lepas, kita adalah hari olahraga JKR, yang mana senaman atau olahraganya diketuai oleh coach kita, iaitu Menteri Kesihatan kita, iaitu Abang Ai, dan juga coach kita, iaitu Ustaz Mosh Maulana. Seperti biasa, sebelum aktiviti senaman yang lain dilakukan, pemanasan badan dilakukan, iaitu pemanasan badan yang senaman yang ringan, dan telah melakukan lompat setempat selama 3 minit, dan telah diberikan juga cabaran plank, iaitu selama 3 minit. Ini diberikan cabaran oleh Tuan Dafi, iaitu Alma VS dengan Ati, Adam T VS dengan Muslihuddin, Abang Ai VS dengan Ustaz Mosh Maulana, Fira Zafira VS dengan Ainun, Siti Sharifah, Kak Nah dan Nano, serta Aisyah Putri dan juga Nurusari. Alhamdulillah. Dan cabaran plank ini, yang mana yang berjaya melakukan 3 minit telah mendapatkan ganjaran wang tunai yang diberikan, iaitu untuk tim merah sebanyak RM100,000, untuk tim Malaysia sebanyak RM25. Tahniah diucapkan pada semua. Dan pada pagi itu, doa penutup dibacakan oleh Ustaz MYU Legend. Dan saya bacakan liputan aktiviti berita untuk hari Ahad 26 Oktober 2025 bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1447 Hijriah, iaitu Hari Keluarga JKR. Seperti biasa, dilaksanakan di live Presiden JKR, yang mana dilaksanakan oleh Tuan Dafi kita, iaitu Director JKR International. Yang mana pada hari Ahad, Hari Keluarga JKR, kita melakukan aktiviti untuk ahli keluarga JKR yang hadir di dalam live, iaitu berkongsi resepi dan juga berbagi pada jiran tetangga. Dan pada hari Ahad yang lepas, Muslihuddin daripada tim merah, iaitu tim Indonesia, menunjukkan resepinya cilok ataupun orang kata berbola daging ayam, dan telah pun menyiapkan 20 pack yang mana diinfakkan kepada jiran tetangga, yang mana modal itu dikembalikan kembali kepada beliau oleh Tuan Dafi. Dan juga Ainun daripada tim merah, iaitu tim Indonesia, menunjukkan resepi sambal cumi ataupun sambal sotong, dan juga Erda daripada tim putih, tim Singapura, menunjukkan resepi ataupun berkongsi resepi sambal goreng Singapura. Alhamdulillah, semuanya masakan nampak menarik, dan semoga resepi-resepi itu dapat memberikan manfaat pada semua yang menonton pada hari itu, insya-Allah. Dan pada pagi itu, live ditutup dengan bacaan doa oleh Ustaz Mosh Maulana. Dan saya bacakan berita untuk hari ini, iaitu hari Isnin 27 Oktober 2025 bersamaan dengan 5 Jamadil Awal 1447 Hijriah, iaitu pada hari ini, hari Isnin, kita seperti biasa dengan pengajian Al-Quran. Hari ini masih lagi dengan surah Al-An'am. Kita bersambung dengan ayat 80 hinggalah 88 hari ini, yang mana bacaannya dipantau dan diperbetulkan oleh Ustaz Askar dan juga Ustaz Bangha. Dan pada pagi ini bacaan dibacakan oleh Fira Zafira ayat 80, Zulfa ayat 81, Rahmaliah ayat 82, Muslihuddin ayat 83, 84, Siti Sharifah ayat 85, 86, Nur Absinar ayat 87, dan juga Kak Nani Tuhar ayat 88. Alhamdulillah. Dan ulasan daripada Ustaz Askar, bacakan bacaan secara tartil, bacaan sederhana, tidak terlalu perlahan dan tidak terlalu laju ketika membaca Al-Quran. Perhatikan dan buat latihan makraj huruf, iaitu pada huruf-huruf Ain, Zal, Dod dan huruf-huruf di lisan bibir. Pada hukum tajwid, jelaskan bacaan, dan jika huruf mad asli, panjang dan pendek itu sudah dikuasai, maka seluruh bacaan akan jadi lancar. Apabila sudah menguasai bacaan, boleh ke bahagian hukum-hukum tajwid dengan mengetahui mad, pecahan mad yang ada. Ifak, pecahan ifak, qalqalah, pecahan qalqalah, huruf lin dan gunnah.
bersabdu, jaga nafas, wakaf tempat berhenti di mana nafas tidak cukup, kemudian ambil ayat sebelumnya dan sambung atau teruskan semula bacaan. Berguru lebih baik dalam penyebutan makraj dan huruf. Pertemuan dengan guru itu sebentar dan buatlah latihan, ulang kaji sendiri. Al-Quran ada roh. Jika kamu dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan ada dengan kamu. Jika kamu tinggalkan Al-Quran, maka Al-Quran juga akan meninggalkanmu. Iaitu ada sunnah yang mengatakan ambil wuduk ketika sunnah untuk kita mengambil wuduk ketika kita hendak membaca Al-Quran ataupun memegangkan Al-Quran. Dan khususkan habis solat, bacalah Al-Quran kepada wanita-wanita yang uzur, iaitu ketika datang haid tidak boleh memegang membaca, tetapi boleh menghafal, berzikir dan juga berselawat. Itu daripada Ustaz Askar. Dan daripada Ustaz Bangha, perhatikan pada huruf-huruf yang seakan sama bunyi seperti huruf-huruf qaf, kaf, sin, sod dalam bacaan. Alhamdulillah. Dan pagi tadi sebelum berakhir pengajian kita, kita diberikan sedikit tazkirah oleh Ustaz Askar, iaitu Sayyidina Ali mendapat gelaran pintu ilmu. Ketika ditanya pertanyaan oleh para sahabat, dijawab dengan penuh kebijaksanaan. Yang pertama, apakah amal-amal yang utama? Jika kamu bertanya kepada semua orang, mereka akan menjawab solat 5 waktu. Ketika engkau bertanya kepadaku, maka aku akan menjawab amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang kedua, bulan apakah yang paling utama? Jika orang lain akan menjawab bulan Ramadan, tetapi engkau bertanya kepadaku, maka bulan yang utama ialah bulan yang banyak bertaubat dan diterima oleh Allah. Yang ketiga, hari apa yang paling utama dalam seminggu? Orang lain akan menjawab hari Jumaat. Engkau bertanya kepadaku, maka dalam seminggu hari yang kita membawa Islam kepada Allah. Keutamaan itu muncul dengan keadaan kita sekarang ini. Berjihad dengan menjaga kedua ibu bapa adalah lebih utama dari jihad yang lain. Dan juga tadi ada satu soalan ditanyakan kepada Ustaz Askar, apakah amal yang diterima? Dan jawapan daripada Ustaz Askar, jangan disebut lagi mengungkit, belajarlah ikhlas memberi. Kita beri dan kita lupakan sahaja apa yang telah kita berikan. Alhamdulillah. Dan doa penutup pagi ini dibacakan oleh Ustaz Bangha. Okey, dengan itu berakhirlah liputan aktiviti JKR pada hari ini, dan saya bacakan juga aktiviti kita pada hari Sabtu dan Ahad. Dan saya terus bacakan senarai nama infak umrah dan beras, iaitu pada hari ini Isnin 27 Oktober 2025 untuk tim hijau ataupun tim Malaysia ada di Abang Ayi, Cik Bunga, Kak Nah, Jun Ozi, Firdaus, Tuan Hamid, Ana, Umi Kalsum, Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Jamalia, Kak Halijah, Kak Ayam Masuri, Bunda Kama, Kak Farida Aziz, Ju Mustafa, Bro Nesh, Kak Syida Ome, Rosmah, Mizi, Nurul Arlef, CPJ, Ati, Bunda Aidah, Kak Fazila, Ustaz Zudi, Ina, Firdaus. Kita ada Idu Sabahan, Ibu Asyah, Kak Mariam, Mama Jun, Faz, BZ Hanif dan juga Nur Azian. Total infak untuk tim Malaysia ataupun tim hijau sebanyak RM50 dan top infaknya adalah Kak Nani sebanyak RM10. Saya bacakan nama-nama untuk tim merah ataupun tim Indonesia. Kita ada Nur Hayati, Ustaz Dol, Icha Sri Mulyani, Siti Sharifah, Maya, Kantim Pol, Mariam, Siti Aminah, Alma, Zulfah, Uni Dini, Kang Abdul, Ainun, Nur Absina, Ramaliah, Jun, Siti Sadiah, Ayang Mekah, Leo, Sabri, Ustaz Muash Maulana, Muslihuddin dan Lia. Total infak untuk tim Indonesia ataupun tim merah sebanyak RM84,000. Top infaknya adalah Ustaz Muash Maulana, Muslihuddin, Lia, Siti Sharifah dan Ustaz Dol masing-masing menginfakkan RM5,000. Alhamdulillah. Dan saya bacakan kiraan infak setiap hari, iaitu infak umrah dan beras pada hari yang terkini, iaitu pada semalam Ahad 26 Oktober 2025, iaitu total untuk tim hijau ataupun tim Malaysia sebanyak RM60, tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM24.64 dan total keseluruhannya sebanyak RM84.64, menjadikan jumlah yang terkumpul yang terkini sehinggalah hari Ahad 26 Oktober 2025 sebanyak RM11,148.99.
Sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini, saya berikan peluang ataupun ruang untuk Kak Ayang Masuri untuk menyampaikan sedikit kata-kata mutiara. Silakan Kak Ayang. Terima kasih Firam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata mutiara untuk hari ini. Perjalanan kita adalah ketentuannya. Baik atau tidak, itulah perjalanannya. Sedih atau gembira, itulah kisahnya. Miskin atau kaya, itulah ujiannya. Sedikit atau banyak, itulah pemberiannya. Setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik perancangan. Sekian kata-kata mutiara untuk hari ini.